Saya Ustaz Muhammad Tarmizi bin Muhammad Bakori, Ketua Panitia Pendidikan Islam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah Ustaz ceritakan sedikit tentang program Madrasah Ramadan pada tahun ini? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Okey, baik. Program ini akan kita laksanakan sepanjang pada bulan Ramadan yang akan datang. Okey. Banyak pengisian yang akan kita laksanakan. Antaranya yang kita yang disenaraikan seperti kita akan adakan tadabbur Al-Quran, khatam Al-Quran, pertandingan hafazan, surah-surah pilihan, pertandingan kuis, pertandingan azan subuh, seterusnya penutup, majlis penutup khatam Al-Quran perdana dan agihan zakat pelajar miskin sempena Aidilfitri. Okey, dan Ustaz berharap semua pelajar melibatkan diri sepanjang program yang kita akan laksanakan pada sepanjang Ramadan kali ini. Okey. Penuh bulan Ramadan yang akan tiba, bolehkah Ustaz berikan nasihat kepada warga Sepalu? Okey, nasihat Ustaz kepada semua dan nasihat kepada guru-guru semualah. Kami berharap Ramadan kali ini dapat memberikan kita manfaat. Kita ambillah penuh manfaat yang hasil, ambillah ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menambahkan lagi amalan kita sepanjang bulan Ramadan pada kali ini. Terima kasih Ustaz.